Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Inna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa zidna min fadlika ilman wa ta'lima innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Tuan-tuan, suara saya okey? Saya pun sebenarnya tak boleh lah nak menjerit sangat pun. Saya bukan ada suara pun. Ala kulli. So, tanpa melengahkan masa, insya-Allah pada hari ini kita akan bahaskan salah satu isu yang orang kata selalu diperdebatkan lah dalam kalangan umat Islam apabila masuknya bulan Ramadan ataupun sebelum masuknya bulan Ramadan. Dan sebenarnya isu ni tuan-tuan, dia berada di bawah perbahasan maqasid puasa. Maqasid puasa yang mana? Maqasid puasa iaitu puasa mengikut hukum hakam syarak. Puasa mengikut hukum hakam syarak. Sebab untuk kita puasa tuan-tuan, kita kena puasa mengikut apa yang syarak kehendaki daripada kita. Jadi kita tak boleh nak sebat hati kita. Kan? Ada orang yang mana dia puasa beberapa hari. Ini biasanya sorry lah kalau ada orang Indonesia kat sini kan. Dia tidaklah mewakili keseluruhan Indonesia tu. Tetapi benda ni berlaku. Ada orang yang mana puasa 4-5 hari lebih awal daripada orang lain. Dan apabila tiba hari raya 4-5 hari lebih awal daripada orang lain. Jadi tuan-tuan, adakah ini puasa menepati maqasid puasa yang dikehendaki oleh syarak dari sudut hukum hakam? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan ke atas umat manusia untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan untuk kita berpuasa mengikut keinginan kita? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tentukan apakah kriteria yang perlu ada untuk kita berpuasa, dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terangkan wahyu melalui sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian legasi para ulama datang untuk menerangkan wahyu Al-Quran dan juga wahyu As-Sunnah tersebut. Jadi tuan-tuan, segala orang kata kacau bilau yang berlaku dalam kalangan umat Islam pada hari ini, terutamanya apabila melibatkan hukum hakam syarak, dan terutamanya lah sekarang kita berada dalam bulan Ramadan ni, ada sebenarnya untuk puasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya puasa mengikut hawa nafsu kita. Jelas tuan-tuan? So, sebagaimana kita bagi tahu sebelum ni, puasa mengikut hukum hakam syarak ni, dia perbahasannya adalah dalam kitab-kitab fiqh. Berkaitan dengan rukun puasa, syarat puasa dan perkara yang membatalkan puasa. Ini antara orang kata benda yang selalu sangat disebut di dalam supaya apa? Supaya puasa kita tu sah. Paling kurang puasa itu secara minimumnya dengan erti kata kita tidak dituntut untuk mengulangi puasa tersebut. Kita dikira sebagai tidak berhutang apabila kita telah berpuasa dengan kadar yang minimum tersebut. Jelas kan tuan-tuan? Adapun dalam masalah dapat pahala, tak dapat pahala, kemudian fadilat, tak fadilat, itu cerita lain lah. Itu adalah puasa sempurna yang mana kita dah bahas sebelum ni. Saya harap suara saya clear dan tidak ada gangguan daripada Anas luar. Orang keluar masuk, tutup pintu, bunyi batuk. Nak buat macam mana tuan-tuan? Begitulah kita kehidupan di dunia ni kita berkongsi. Bukan dunia ni milik kita semata-mata. Selalu, tuan-tuan, antara perkara yang paling penting berkaitan dengan puasa ni tuan-tuan, dia punya waktu. Maksudnya kita tidak boleh untuk puasa suka-suka hati kita. Kan? Antara benda yang paling penting yang dibahaskan adalah waktu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran selepas ayat
mewajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas satu ayat, Allah Ta'ala sebut apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan kewajipan untuk berpuasa telah diwajibkan ke atas umat ini sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kita. Tujuannya adalah untuk dapat taqwa. Kemudian Allah Ta'ala sebut yang mana puasa tersebut ayyaman ma'dudat, iaitu untuk hari-hari tertentu. Jadi hari-hari tertentu ni bila tuan-tuan? Bulan Zulhijjah ke? Bulan Syawal ke? Bulan Rejab ke? Bulan apa? So datang ayat selepas tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan ila akhir al-ayat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Cumanya bulan Ramadan ni tuan-tuan, masalah kita umat Islam ni, kita punya bulan adalah berdasarkan bulan. Maksudnya lunar calendar. Iaitu mengikut pergerakan bulan, bukannya mengikut pergerakan matahari macam kalender Masihi yang kita duk guna. Betul tak? Jadi masalah bulan ni pula, dia ni dalam Islam, dia ada satu hukum bagaimana nak tentukan bulan ini masuk ataupun bulan baru masuk. Jadi ini pun satu masalah juga. Dan masalah yang lain ialah, saya sebut masalah-masalah ni dia bukanlah masalah yang problematik, agama apa yang ada masalah ni, bukan. Maksudnya masalah ni kalau orang belajar istilah, maksud masalah ni ma yubarhanu bihi fil ilm, iaitu satu benda yang mana kita nak buktikan dalam ilmu pengetahuan. Nampak tak? Tuan-tuan, saya sekarang ni sedang berebut suara dengan orang lain. Ada orang bercakap, saya pun bercakap. Saya harap tuan-tuan boleh terimalah hakikat ini. Nampak tak? Saya harap tak dengar lah. Jadi kami ni memang orang-orang miskin yang berada di ruang berkongsi bersama. Jadi kita, Masya Allah, dan kita ni ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami cipta kamu daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban. Dan kami jadikan kamu ni sebagai orang kata bangsa-bangsa dan seumpamanya, kabilah-kabilah, sebagai dalam suratul Hujurat. Jadi alhamdulillah kalau tak ada gangguan. Jadi apa yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan ialah sekarang dalam Islam ni tuan-tuan, antara masalah berkaitan dengan masuk puasa ni ialah bagaimana penentuan puasa tu nak masuk. Dan satu lagi dah masalah dalam Islam ni, Nabi SAW dah bagi tahu bahawasanya bulan ni tuan-tuan dalam Islam dia sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Dia 29, dia boleh jadi 30. Jadi sekarang bagaimana untuk bulan Islam ni masuk? Jadi masuk ni tuan-tuan, bulan Islam secara umumnya kesepakatan para ulama adalah dengan ru'yah. Ini secara general. Maksud ru'yah ni tuan-tuan ialah melihat anak bulan di langit. Nampak tak? Itu dinamakan sebagai ru'yah. Dan ini yang kita sebut sebagai general. Sebab apa tuan-tuan? Ini orang kata pengamalan dahululah. Dulu mana ada teleskop apa semua kan. Jadi memang dulu orang guna mata kasar. Nampak anak bulan, dilihat oleh orang yang cukup syarat dan juga sifatnya, maka telah diterima masuklah bulan baru. Jelas kan tuan-tuan? Dulu mana ada isu teleskop, tak teleskop apa semua ni, memang dulu tak ada. Namun begitu, satu yang mana kita kena faham tuan-tuan, berkaitan dengan masuk bulan ni, orang bukan tengok anak bulan hanya pada bulan Ramadan, hanya untuk bulan Ramadan dan Syawal. Tidak. Orang tengok anak bulan ni tuan-tuan setiap kali bulan Islam. Cuma kita je yang tak ambil berat berkaitan dengan benda ni. Jadi benda yang kelakar ialah di setengah tempat tu, utamanya tempat yang mana bukan di bawah kerajaan Islam dan seumpamanya, mereka
nak tengok anak bulan Ramadan pada 29 Syaban. Mereka nak tengok anak bulan Syaban pada 29 Ramadan. Tetapi ada tempat-tempat yang mana mereka tak pernah ambil berat pun berkaitan dengan masuknya bulan-bulan lain dalam Islam. Sedangkan bulan Ramadan dibina di atas Syaban. Syaban dibina di atas bulan sebelum tu. Nampak tak tuan-tuan? Jadi, tuan-tuan akan tengok terutamanya di tempat-tempat yang orang Islam dia bersifat minoriti, kemudian ulama' pun tak berapa ada, mereka tak pernah ambil berat pun berkaitan dengan tengok anak bulan ni. Cuma bila sampai bulan Syaban, mereka kata kita akan tengok anak bulan Ramadan. Sedangkan bulan Syaban dia tu, kita tak tahu dia bina di atas apa. Nampak tak? Jadi kalau negara macam kita, negara umat Islam, Saudi, negara-negara Arab yang lain, jadi mereka akan ada tengok anak bulan setiap bulan. Jelas kan tuan-tuan? Itu yang pertama. Cumanya, memang ada riwayat-riwayat yang mana Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka akan lebih ambil berat untuk melihat anak bulan Ramadan. Mereka akan lebih ambil berat untuk melihat anak bulan pada bulan Ramadan. Maksudnya, pada 29 Syaban, memang akan ada riwayat-riwayat lah tuan-tuan, bagi tahu macam Abdullah bin Umar ke apa akan hantar hamba-hamba dia ataupun budak-budak suruhan dia untuk dipanggil tahari, untuk orang kata berjaga-jaga sama ada nampak hilal Ramadan ataupun tidak, nampak anak bulan Ramadan ataupun tidak. Jelas kan tuan-tuan? Dan berkaitan dengan tengok anak bulan ni pun, dan bulan dalam Islam dibina di atas anak bulan ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran pun, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Dan mereka tanya kepada engkau wahai Muhammad berkaitan dengan anak bulan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk bagi tahu kepada mereka bahawasanya anak bulan ini adalah orang kata kalender penanda waktu bagi umat manusia dan juga hajj. Cuma hajj di sini saya tak rasalah dia dengan maksud haji yang kita duk buat pada bulan Zulhijjah tu. Sebab hajj ni tuan-tuan, dia juga boleh datang dengan makna setahun. Jadi maksudnya bagaimana bulan ni tuan-tuan, dia akan berputar dalam masa setahun. Dan dalam ayat Quran yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sebanyak 12 bulan sejak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan langit dan juga bumi. Jelas sejak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan langit dan juga bumi. So basically tuan-tuan, kita punya agama berkisar ataupun berputar sekitar bulan. Dan antara perkara yang disepakati, setahu saya lah disepakati oleh para ulama, kalau bulan-bulan selain daripada Ramadan, tuan-tuan, untuk masuk bulan baru, dia mesti pada hari 29 setiap bulan tu, ada dua saksi yang terpercaya yang cukup syarat bagi tahu bahawa mereka nampak anak bulan. Dia kena dua orang. Tetapi, kalau tak dapat lihat anak bulan oleh dua orang yang mencukupi syarat, yang terpercaya, maka apa berlaku? Bulan tersebut akan dicukupkan sebanyak 30 hari. Jelas Itu kita tuan-tuan. Nampak anak bulan, maka dengan dua orang yang cukup syarat, maka dikira sebagai masuk bulan baru. Kalau tak cukup, syarat-syarat tersebut tak cukup dua orang yang ada syarat dan seumpamanya, maka bulan tersebut akan digenapkan sebanyak 30 hari. Cumanya tuan-tuan, berlaku khilaf dalam kalangan ulama berkaitan dengan cukup syarat ni macam mana. Ini ada khilaf dalam kalangan ulama. Ada yang mensyaratkan saksi yang tengok anak bulan tu tuan-tuan, dia mesti saksi yang mana boleh dibawa ke mahkamah. Saksi yang mana dia punya persaksian akan diterima. Jadi bila dia kata saksi mahkamah, maksudnya ialah dia mesti lelaki. Dia mesti lelaki, kemudian dia mesti merdeka. Dia bukan hamba. Kemudian dia mesti adil. Nampak tak tuan-tuan?
ini antara syarat yang paling penting, dan mazhab Syafi'i adalah berdasarkan kriteria ini. Dan mereka mesti datang di hadapan hakim, di hadapan pemerintah. Mereka kata apa? Dengan lafaz bersaksi, macam asyhadu, aku bersaksi. Nampak tak? Sebab ini ialah syahadah. Syahadah ni ialah memberi persaksian, testification. Namun begitu, sebahagian mazhab yang lain, kalau tak silap saya, ni mazhab Hanbali. Masalah melihat anak bulan ni tuan-tuan, dia bukan berada di dalam kategori syahadah, persaksian. Dia hanya berada dalam kategori isbar, iaitu pemberitahuan. So apa beza dia? Apa kesan dia? Apabila dia berlaku dalam kategori ikhbar, dia tak kiralah yang tengok tu lelaki ataupun perempuan. Tak kiralah sama ada dia ni orang merdeka ataupun hamba. Nampak tak? Yang paling penting dia ialah orang yang mana terpercayalah. Cukup syarat-syarat orang adil dan seumpamanya. Dan mereka tidak pun, di sisi mereka tidak perlu pun untuk sampaikan perkhabaran tersebut dengan lafaz sebagai contoh, aku bersaksi, aku telah nampak anak bulan. Jelas tak tuan-tuan? Ini antara perkara yang mana diperselisihkan oleh para ulama. Jelas tak tuan-tuan? Halo. Kemudian, ini untuk semua bulan selain daripada bulan Ramadan. Berlaku khilaf dalam kalangan ulama berkaitan dengan bulan Ramadan. Adakah berpada hanya dengan satu orang sahaja yang lihat anak bulan tersebut? Kalau mazhab kita, memang satu orang. Tetapi satu orang dia mesti daripada kategori orang yang mana akan diterima persaksian dia. Kalau mazhab Imam Ahmad sebagai contoh, memang mereka mensyaratkan satu orang. Tetapi satu orang yang mana tidak perlu sampai kepada tahap persaksiannya diterima, tetapi satu orang yang mana perkhabaran dia, periwayatan hadis dia akan diterima. Jelas kan tuan-tuan? So kalau satu orang wanita, kalau di Saudi kan, yang basicnya bermazhab Hanbali, kalau satu orang wanita yang adil, yang terpercaya, yang bukan fasik, bagi tahu dia nampak anak bulan, maka secara umumnya tuan-tuan, Saudi akan terima. Nampak tak? Saudi akan terima dan Saudi akan keluarkan kenyataan keputusan bahawasanya esok telah bermulanya 1 Ramadan. Jelas Jadi tuan-tuan, pendetailan dalam kitab-kitab fiqh banyak lagi berkaitan jika yang nampak anak bulan itu hanya satu orang sahaja. Sebagai contoh dalam mazhab kita, kalaulah kita katalah di Malaysia ni, kan, di semua tempat hanya satu orang sahaja, which is not the case lah, sebab kita kan ada orang kata jawatan kuasa pergi tengok anak bulan, tapi katakanlah hanya ada satu orang je nampak anak bulan dan dia satu orang lelaki yang merdeka dan dia ni satu orang yang adil. Dia pergi jumpa qadi terima persaksian dia. Apa yang berlaku tuan-tuan? Maka esok masuklah bulan Ramadan. Jadi bila masuk bulan Ramadan, tuan-tuan, dengan satu persaksian tadi, dia bukan semua hukum hakam akan terpakai dengan satu persaksian tadi. Sebagai contoh, yang akan terpakai hanyalah berkaitan dengan puasa. Sebagai contoh, malam ni kita mula tarawih, esok kita start puasa. Itu sahaja tuan-tuan. Tetapi, kalau melibatkan sebagai contoh, bayar hutang. Kan? Ada orang kata, aku nak engkau bayar hutang aku pada 1 Ramadan. Jadi Ramadan pada tahun itu hanya ada satu orang sahaja yang nampak anak bulan. Jadi tuan-tuan, ini tidak terpakai. Sama juga dalam kes ta'liq talaq. Sebagai contoh, jika suami kata jika masuk 1 Ramadan, engkau telah tercerai. Jadi tuan-tuan, ini juga tidak terpakai dengan hanya satu persaksian. Nampak tak? Ini tidak terpakai dengan hanya satu persaksian. Ini akan berlaku apabila cukup 2 persaksian dalam mazhab kita. Jelas kan tuan-tuan? Dan dalam mazhab Ahmad pun perincian macam ni disebut juga. Itu tuan-tuan jika masuk bulan Ramadan hanya melalui satu orang sahaja yang mencukupi syarat nampak anak bulan. Tetapi kalau memang 2 orang yang nampak ataupun lebih dan cukup syaratlah orang yang nampak tu, maka tuan-tuan, segala hukum yang berkaitan dengan nampak anak bulan itu terpakai. Sama ada melibatkan bulan Ramadan ataupun kita kata bayar hutang ataupun ta'liq
talak, perceraian tadi, itu semua terpakai. Jelas kan tuan-tuan? Jadi kata para ulama, dia memang ada dua riwayat dalam kes ni tuan-tuan. Ada riwayat yang macam secara umumnya semua bulan mesti kena dua orang nampak anak bulan. Tapi ada satu riwayat ataupun dua riwayat yang mana riwayat Abdullah bin Umar dan juga tak silap saya riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahawa si Nabi terima hanya satu persaksian sahaja. Jadi menyebabkan bila ulama tengok kedua-dua riwayat ini tuan-tuan, kedua-dua riwayat ini mereka mengambil riwayat yang seorang itu sudah cukup untuk berhati-hati berkaitan dengan bulan Ramadan. Berhati-hati berkaitan dengan bulan Ramadan. Itu pun hanya melibatkan apa? Melibatkan hukum hakam Ramadan seperti tarawih dan juga puasa. Tidak melibatkan hak-hak yang lain. Jelas kan tuan-tuan? Dan apabila melibatkan bulan Syawal, tidak boleh tidak, dia mesti kena dua orang. Namun begitu, ada jugalah pendapat sebahagian ulama yang kata hatta bulan Ramadan pun dia mesti kena dua orang yang nampak anak bulan. Bahkan ada sebahagian ulama yang lain, tak silap saya Ibn Hazmin Al-Zahiri rahmatullah alaih, beliau kata Ramadan cukup dengan satu orang, hatta Syawal juga cukup dengan satu orang. Jelas kan tuan-tuan? So ini yang pertama. So sekarang kita akan berpindah pergi kepada satu isu yang lain, iaitu boleh tak boleh kalau kita nak ikut hisab falak. Hisab falak. Hisab falak ni tuan-tuan, kita tak tengok tetapi kita adalah perkiraan anak bulan dan seumpamanya. Benda ni tuan-tuan memang khilaf panjang para ulama daripada dulu sampai sekarang. Mu'tamad 4 mazhab tuan-tuan tidak diterima hisab falak. Nampak tak? Mu'tamad 4 mazhab tidak diterima hisab falak. Dan kemudian adalah sebahagian ulama yang mana mereka memperjuangkan hisab falak ni. Sebab mereka kata, kalau dengan mata kasar manusia nampak yang ghalib-ghalibnya bersifat dhan, sangkaan, itu pun kita boleh terima. Apatah lagi apabila melibatkan keboleh nampakkan anak bulan melalui perkiraan astronomi yang orang kata sangat detail lah dalam dunia moden maju kita zaman sekarang. Maksudnya keyakinan itu tu makin kuat. Nampak tak tuan-tuan? Keyakinan itu makin kuat. Ada ulama-ulama yang memang mempertahankan. Dan ada negara yang guna benda ni. Kalau tuan-tuan tahu, antara negara yang guna benda ni ialah Australia. Australia tuan-tuan, orang lain, Ramadan tak tahu ke mana lagi tuan-tuan. Dia orang, beberapa bulan tu dia orang dah iklan dah. Dia punya first Ramadan bila, dia punya first Syawal bila. Seriously, sebab mereka mengikut hisab. Mereka mengikut hisab, iaitu perkiraan. Apa pun tuan-tuan, benda ni orang kata saya just bagi tahu sebagai maklumat lah. Kuasanya bukan di tangan kita. Kalau tak silap saya, Muhammadiyah di Indonesia pun ada yang guna hisab falak ni. Kalau tak silap saya lah. Muhammadiyah di Indonesia pun ada yang guna hisab falak. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, Ahmad Suhartono ni daripada Indonesia. Minta maaf lah bila saya sebut pasal Indonesia Raya awal pada orang 45 hari kan, ataupun puasa awal daripada orang 45 hari. Itu tidak mewakili orang kata majoriti orang Islam di Indonesia. Itu aliran-aliran yang luar daripada kemampuan kita nak kawal lah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya berkaitan dengan hisab falak ini, dia bukan ada satu mazhab je. Di dalam kalangan ahli falak ni tuan-tuan, ada macam-macam. Sehingga kita nak kata hisab falak tu satu benda yang mana bersifat qat'i dan seumpamanya. Namun begitu, dalam mazhab kita tuan-tuan, dia ada satu benda yang disebut, tak silap saya oleh As-Subki rahmatullahi alaih dengan ayah dia As-Subki juga. Anak At-Taj As-Subki, ayah dia ialah At-Taqi As-Subki. At-Taj As-Subki, saya tak silap saya meninggal 751 Hijrah, sezaman dengan Ibn Taymiyah. Kemudian anak dia, tak silap saya, 771 Hijrah. Sezaman lah orang kata dengan Imam Al-Zahabi, Ibn Al-Qayyim, rahmatullahi alaihim jami'an. Jadi, antara benda yang disebut dalam fatwa As-Subki ni tuan-tuan ialah, in generalnya,
dia ada satu permasalahan, dia ada banyak benda lagi lah yang dia bahas. Tetapi ada satu permasalahan. Kalaulah hisab falak itu qat'i, menafikan anak bulan tak wujud dan tidak boleh dilihat, maka adakah kalau ada satu orang dia datang, dia bersaksi yang mana dia nampak anak bulan, adakah persaksian itu boleh diterima ataupun persaksian itu mesti ditolak? Bukankah benda ni tiap-tiap tahun, bukan tiap-tiap tahun, kerap kali berlaku. Saudi tahun ni berlaku, tahun lepas berlaku juga di Saudi, betul tak? Dalam keadaan bila Saudi buat kenyataan, satu orang nampak anak bulan dengan mata kasar, bukan guna teropong, bukan guna apa. Kemudian lepas tu berderek-derek lah, orang kata keluar kenyataan statement bahawasanya anak bulan di mana-mana tempat atas muka bumi ini mustahil wujud dan nampak. Tuan-tuan tahu kan isu macam ni kan? Nampak tak tuan-tuan? Mustahil wujud dan nampak. Dia kata mustahil wujud dan nampak. Ataupun mustahil nampak lah. Mungkin tak terbit lagi ke apa. Tiba-tiba ada satu orang biasanya benda ni berlaku kat mana? Dia berlaku kat Saudi. Nampak tak? Biasanya benda ni dia akan berlaku kat mana? Dia berlaku kat Saudi. Jadi satu orang dia kata dia nampak anak bulan. Dia nampak anak bulan. Jadi bila nampak anak bulan, jadi kalau ikutkan dalam mazhab Asy-Syafi'i, benda ni dibahaslah dalam kitab-kitab mazhab. Kalau ikut As-Subki, kalau tak silap saya, persaksian tersebut perlu ditolak. Sebab dia kata perkhabaran satu orang, dia masih lagi berada dalam kategori zanni. Zanni ni satu benda yang tak putus, yang tak pasti. Dan ini tuan-tuan adalah satu perkhabaran daripada ahli falak yang putus dan juga pasti. Cuma Dr. Fadal Abdullah Murad dia kata mesti yang nafikan tu ialah orang kata ahli falak Muslim yang udul, thiqat, yang terpercaya, ahli dalam bidangnya, yang tidak dibeli oleh mana-mana kerajaan dan seumpamanya. Ini termasuk di dalam sifat adil lah. Dan bilangan mereka ramai yang menafikan kewujudan anak bulan dan kebolehlihatan anak bulan. Maka pada waktu tersebut kalau ada satu persaksian, kan, tak kira lah dia tu satu orang yang adil macam mana pun, maka persaksian tersebut akan ditolak. Nampak tak? Sebab benda tu dhon, sangkaan. Dan sangkaan tersebut boleh dikatakan meleset di hadapan orang kata kenyataan para pakar. Jadi tuan-tuan, sebahagian ulama mereka guna juga ilmu falak dan seumpamanya, terutamanya jika dia datang daripada golongan ahli dan pakar yang Islam, bilangan yang ramai, digunakan juga untuk menafikan, bukan untuk mensabitkan. Jelasan tuan-tuan? Adapun mensabitkan, pendapat majoriti para ulama daripada dulu sampai sekarang, dia mesti dengan ru'yah, mesti dengan lihat. Jelasan tuan-tuan? Mesti dengan lihat. Saya rasa jelas kan? Bismillah. Cumanya, ada orang kata, nak bagi tahu betul tak betulnya Saudi, sebagai contoh saya sebut nama Saudi ni sebab benda ni berlaku di Saudi 2 tahun berturut-turut kan. Ada orang tu kata tahun lepas, adalah dalam Facebook, Twitter, dia kata apa, pakcik tu siapa nampak anak bulan dia akan dapat hadiah kereta kan. Kalau tuan-tuan ingat lah, akan dapat hadiah kereta. So kawan tu macam dia macam kata dia nampak sebab dia nak dapat hadiah kereta. Wallahu alam, kita tak boleh nak pertikaikan orang sebab bukan semua orang yang mendakwa akan diterima oleh autoriti pun at the first place. Dia mestilah kena cukup syarat-syarat dia kan, at least adil mengikut orang kata uruf zaman sekarang. Tuan-tuan, jelas tak ni? Dengar tak ni? Saya takut tuan-tuan saya ni hilang dia punya connection ke apa. Shalom. Jadi kalau ikut Dr. Fadal, memang dia setuju jugalah kalau pendapat As-Subki tu dengan syarat untuk menafikan dengan syarat bahawasanya penafian tersebut datang daripada sekumpulan yang ramai kalangan ulama-ulama falak Islam yang thiqat, yang terpercaya, yang adil, yang pakar dalam bidang mereka.
Wallahu a'lam bissawab. Salah. Apa lagi saya nak cakap? Okey, settle. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan anak bulan dalam mazhab majoriti memang kena tengok. Sebab apa Nabi SAW kata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kamu puasalah apabila kamu nampak. Dia bukan masalah wujud tuan-tuan, dia masalah nampak. Sebab ada sebahagian ahli falak, satu aliran pula yang nak pegang falak ni dia kata semata-mata wujud, dia tak nampak pun. Maksudnya berdasarkan kiraan mereka, anak bulan ini terbit wujud walaupun tak nampak. Sedangkan syarak telah gantung hukum ni tuan-tuan bukan dengan wujud, tetapi syarak gantung dengan lihat. Sebab tu syarak kata apa? Sumu li ru'yatihi. Hendaklah kamu berpuasa bila kamu lihat. Wa aftiru li ru'yatihi, dan kamu berbuka puasa iaitu kamu berhari raya apabila kamu lihat anak bulan. Dia bukan masalah wujud. Masalahnya ialah masalah lihat. Nampak tak? Masalah lihat boleh dilihat. Salam. Isu yang seterusnya. Apa isu yang seterusnya tuan-tuan? Apabila satu tempat nampak anak bulan melalui satu orang ataupun dua orang, yang mana mereka punya persaksian ataupun periwayatan mereka diterima oleh pemimpin pada tempat tersebut, maka adakah ru'yah ini terpakai hanya untuk kawasan tersebut ataupun dia terpakai untuk keseluruhan dunia umat Islam? Kan yang kita selalu sebut sebagai apa? Ittihadul matali', iaitu kesepakatan tempat, orang kata keluar anak bulan lah. Dan satu lagi dia panggil ikhtilaful matali', iaitu orang kata perbezaan tempat keluar anak bulan. Jadi tuan-tuan, benda ni telah dibahaskan oleh para ulama dari dulu lagi pun. Cuma ada satu ijma' yang dinukilkan. Dia kata berlaku ijma' dalam kalangan ulama kalaulah tempat itu dia terlalu jauh. Terlalu jauh. Jadi bila dia terlalu jauh, jadi pada waktu tersebut dua tempat yang terlalu jauh ni dia memang kena ada ru'yah dia yang tersendiri. Namun kalau kita, apa yang Dr. Fadal Abdullah Murad bagi tahu, kalau kita faham benda ni tuan-tuan, mengikut uruf pada zaman dahulu, mustahil tuan-tuan kalau orang nampak, sebagai contoh di Al-Maghrib Al-Arabi, di Morocco ataupun di Andalus, orang New Zealand boleh tahu. Tuan-tuan tahu New Zealand tahun ni puasa bila tuan-tuan? Hari Jumaat. Orang New Zealand tahun ni puasa hari Jumaat. Menyalahi ramai orang. Orang lain puasa Khamis dengan Rabu, tapi New Zealand tahun ni, Masya Allah, dia jadi lain macam. Dia puasa hari Jumaat. Wallahu alam. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, kalau ikut apa yang disebut sebagai ijma', tak silap saya Ibn Rushd ke siapa nukilkan ijma', jadi tuan-tuan, dia kata tempat yang berjauhan, yang memang terlalu jauh, macam kita katakanlah Canada, North America, kemudian dengan negara-negara yang lain yang terlalu jauh, maka itu setiap tempat tu ada dia punya ru'yah yang tersendiri. Nampak tak? Jadi mereka kata zaman dululah memang ijma' sepakat satu tuan-tuan, ada sudut uruf. Benda itu tidak boleh untuk disampaikan pun. Maklumat itu tidak akan diketahui. Nampak tak? Jadi itu yang dikatakan ijma'. So berlaku khilaf bagi negara-negara yang berdekatan. Jadi bila berlaku khilaf berkaitan dengan negara-negara berdekatan ni tuan-tuan, jadi ada dua blok utama lah. Dia ada dua blok utama. Blok yang pertama ialah blok mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tuan-tuan antara mazhab yang sangat jelas mengatakan bagi setiap tempat dia ada ru'yah dia tersendiri. Cumanya berlaku khilaf dalam mazhab, dalam kitab-kitab mazhab. Siapa yang pernah masuk kelas Minhajut Talibin sebelum ni berkaitan dengan puasa kan, bagaimana nak tentukan orang kata tempat yang nampak anak bulan dan sejauh mana dia punya radius yang akan mewajibkan seseorang yang berada dalam radius itu
ambil hukum nampak anak bulan yang sama tu. Jadi seingat saya dalam mazhab dia sebut jarak safar iaitu 80 km lebih kurang lah. Sebab apa? Sebab 80 km ni tuan-tuan ialah satu jarak yang orang kata macam senang lah untuk khabar tu sampai kepada mereka. Saya tak tahulah senang macam mana. Sebab kalau dulu tuan-tuan untuk berjalan 80 km ni tuan-tuan ialah perjalanan orang kata hampir 1 hari 1 malam tau. Dengan unta yang ada muatan lah. Kalau berhenti tidur malam, dia jadi 2 hari, 2 siang. Nampak tak? Jadi tak tahu bagaimana kenapa mereka tahdidkan, mereka hadkan dengan 2 kilometer. 2 kilometer pula, 2 marhalah. Wallahu alam. Tetapi yang paling penting, tahdid ini tuan-tuan tidak ada di dalam nas-nas wahyu seperti Quran, hadis secara jelas. Ini ialah ijtihad para ulama. Dia ada reasoning di sebalik itu. Ini bagi mazhab siapa tuan-tuan? Mazhab Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaihim. Rahmatullah alaih. Alaihim pun tak apa sebab dia ialah satu mazhab kan. Jelas kan tuan-tuan? Kemudian satu lagi aliran, cuma saya tak tahulah nama-nama mazhabnya disebut dalam satu lagi ni tepat ataupun tidak. Sebab disebut tiga-tiga mazhab tuan-tuan, mereka menyalahi mazhab Syafi'i dalam kes ni. Mereka kata, kalaulah satu tempat nampak anak bulan, maka seluruh tempat yang lain juga wajib mengikut hukum anak bulan yang sama. Nampak tak tuan-tuan? Sebab hadis yang dipegang oleh majoriti ulama ialah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Bila nampak anak bulan, kamu semua kena puasa. Kemudian bila nampak anak bulan, kamu semua kena berhari raya. Jadi lafaz hadis ni tuan-tuan, riwayat-riwayat yang pelbagai, dia datang dengan satu pattern lafaz, iaitu kamu semua, tidak ditentukan untuk tempat itu sahaja. Bahkan hukum ini adalah hukum yang pada zahirnya terpakai untuk semua orang. Jelas Jadi selagi mana sampai khabar tersebut kepada orang Islam yang lain, maka hukum itu terpakai kepada mereka. Jelas? Ini hadis yang dipegang. Namun begitu, mazhab Syafi'i dipegang satu hadis yang ada dalam Sahih Muslim, hadis masyhur tuan-tuan. Hadis Quraib daripada Ibn Abbas. Quraib ni, saya tak ingat, beliau telah dihantar pergi ke Syam oleh tuan dia. Dia telah dihantar pergi ke Syam oleh tuan dia. Jadi Syam pada waktu tersebut di bawah pemerintahan Amir Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di sana nampak anak bulan. Bila nampak anak bulan, jadi dia berpuasalah mengikut puasa ahli Syam. Kemudian bila penghujung Ramadan, beliau balik ke Mekah kalau tak silap saya, bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bersembang berkaitan dengan bila ahli Syam berpuasa dan seumpamanya. Jadi nampak malam Jumaat. Tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan ahli Mekah dan seumpamanya nampak malam Sabtu. Jadi mereka berpuasa lambat 1 hari daripada ahli Syam. Jadi bila sampai kepada isu hari raya, walaupun dah dapat maklumat daripada Quraib yang mana anak bulan dah nampak awal sehari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia tidak berhari raya berdasarkan ru'yah ahli Syam, berdasarkan anak bulan yang dilihat oleh ahli Syam. Bahkan dalam setengah riwayat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma suruh Quraib untuk teruskan puasa bersama dengan ahli Mekah. Nampak tak tuan-tuan? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma suruh Quraib teruskan berpuasa sebagaimana ahli Mekah. Kemudian beliau kata, beginilah kami telah diperintahkan. Beginilah kami telah diperintahkan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok, secara zahirnya, kenyataan Abdullah bin Abbas tu, dia merujuk bahawasanya setiap tempat itu ada, dia panggil apa? Ada ru'yah yang tersendiri. Jadi hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, dia bukan qat'i tuan-tuan. Dia bukan putus yang menunjukkan bahawasanya kalau satu tempat nampak, semua tempat kena puasa. Dia tak. Dia bukan putus, dia bukan qat'i. Dia hanya zahir. Apa maksud zahir? Apparent.
Yang kuatnya nampak macam tu. Jadi apabila dua hadis ni nampak bertentangan, maka menyebabkan para ulama kita mereka berbeza pendapat. Jelas Jelas tuan-tuan? Dan mazhab Asy-Syafi'i mengunggulkan hadis Quraib. Dan mazhab yang lain, yang tiga lagi mengunggulkan hadis tadi. Sebab mereka kata mungkin apa yang Abdullah bin Abbas nak maksudkan tu ialah begini Nabi suruh buat, iaitu bila nampak anak bulan puasa, nampak anak bulan raya. Tetapi saya pun tak reti sangatlah tuan-tuan nak bahaskan berkaitan dengan hadis Abdullah bin Abbas ni, tetapi mazhab kita pegang yang tu. Jelas So tuan-tuan tahulah ada dua hadis yang mana saling bertentangan. Zahir hadis jumhur dengan zahir hadis Syafi'i bertentangan. Sebab tu jadi perbezaan pendapat. Dan kata Dr. Fadl Abdullah Murad, penulis kitab ni kan, guru kami ni, beliau kata apa? Mazhab Asy-Syafi'i pada zaman dulu adalah mazhab yang orang kata paling mengikuti realiti lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab zaman dulu mana ada orang kata medium komunikasi sebagaimana zaman sekarang. Kan? Orang nak berpindah daripada satu tempat ke satu tempat ambil masa tuan-tuan. Hatta Mekah ke Madinah, berapa minggu orang berjalan. Jadi memang kalau ikutkan yang paling realitinya adalah pendapat mazhab Syafi'i. Nampak tak? Betul tak tuan-tuan? Pendapat mazhab Syafi'i lah yang paling realitinya. Sebab apa? Kita nak tunggu, sebagai contoh kita di Malaysia, kita nak tunggu kalau Mekah nampak anak bulan, ataupun kita nampak kita nak pergi sampaikan kepada orang lain. Benda yang agak mustahil dari sudut uruf, adat, kita boleh buat. Nampak tak? Dan pendapat yang kata satu ru'yah itu terpakai untuk semua negara umat Islam kecuali negara yang jauh sangat tu, sebagaimana kita bagi tahu tadi, itu dinisbahkan kepada tiga mazhab. Saya tak sure tuan-tuan berkaitan dengan mazhab Hanafiyah dan juga Malikiyah. Tetapi dalam mazhab Imam Ahmad memang ma'ruf. Ini mu'tamad mazhab mereka. Sebab apa saya kata saya tak sure berkaitan dengan mazhab Hanafi? Sebab kita tengok mazhab Hanafi tuan-tuan, dia mana negara yang dominan mazhab Hanafi? Negara yang dominan mazhab Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh. Kalau tempat umat Islam, sebagai contoh di South Africa, dia minoriti Muslimnya, tetapi dominannya, yang minoriti itu, yang dominannya ialah mazhab Hanafi. Dan begitu juga bila tuan-tuan pergi ke Europe, pergi ke Amerika dan seumpamanya, yang dominannya adalah mazhab Hanafi. Sebab ramai imigran adalah daripada macam India, Pakistan, Bangladesh dan seumpamanya. Dan ulama-ulama mereka pun ramai di sana, betul tak? Jadi, saya tak tahu adakah betul mazhab Hanafi ni macam ni. Sebab bila tuan-tuan negara umat Islam yang lain nampak anak bulan, confirm lah negara-negara yang dominan Hanafi ni tuan-tuan, biasanya mereka akan berselisih dengan negara tersebut. Betul tak? South Africa antara yang paling lambat puasa dengan raya berbanding dengan orang lain. Nampak tak? Ataupun di India, Pakistan pun saya rasa mereka ni kerap je tak sama dengan Saudi. Jadi adakah, saya tak tahu adakah kerana mazhab mereka bukan sebagaimana disebut oleh sebahagian orang, ataupun mereka tak yakin dengan orang yang kata nampak anak bulan di Saudi sebagai contoh. Nampak tak? Wallahu alam. Tetapi dari sudut apa yang disebut di dalam kitab-kitab, yang kitab perbandingan lah, kita tak tengok kitab yang asal tu macam mana, yang setiap mazhab tu. Saya pun memang mazhab Maliki memang melingkup tak tahu apa. Mazhab Hanafi baru sedang bertatih. Mazhab Ahmad memang saya confirm. Tuan-tuan, satu ru'yah terpakai untuk negara-negara yang lain. Jelas Jadi, apa yang kesan benda ni besar tuan-tuan. Kesan benda ni besar. Kalau tuan-tuan tengok Jordan, direct 2 tahun dia tak puasa sama dengan Saudi. Padahal Jordan ni tuan-tuan, kalau naik kapal terbang nak sampai Madinah tu, berapa sen je dia punya ni, mungkin 1 jam lebih sikit je pun. Nampak tak?
Cumanya negara-negara lain yang berpuasa bersama dengan Saudi tahun lepas dan tahun ni, saya tak tahu sama ada mereka berpuasa atas dasar di tempat mereka penampak anak bulan ataupun mereka taklid kepada Saudi. Dan saya pun tak tahu tahun lepas dengan tahun ni, selain daripada Saudi, negara mana yang declare memang mereka nampak anak bulan. Wallahualam, saya tak tahu. Jelas So, kalau tuan-tuan ada maklumat-maklumat macam tu, tuan-tuan boleh bagi tahu saya. Boleh? Tuan-tuan? So, saya tak tahu negara yang berpuasa bersama dengan Saudi, itu utamanya yang kata Al-Biladil Mujawirah, negara-negara yang mana berdekatan, adakah mereka berpuasa kerana taklid Saudi ataupun mereka berpuasa kerana memang mereka nampak anak bulan mereka sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Jelas. So tuan-tuan, ini khilaf. Dan apa yang berlaku? Dr. Fadl Abdullah Murad, Allah yahfazuh, beliau kata kalau ikutkan pilihan untuk dunia hari ini tuan-tuan, negara umat Islam min aqsal syarq ila aqsal gharb, daripada timur yang paling jauh sampai ke barat yang paling jauh. Tuan-tuan, kita punya beza masa tidak jauh bezanya. Terutamanya kalau melibatkan negara umat Islam. Dan memang beliau sebutlah negara umat Islam macam Malaysia, kan, Indonesia. Beza dengan Saudi 5 jam, 6 jam je tuan-tuan. Nampak tak? Katakanlah kita nampak dulu anak bulan. Jadi Saudi masih lagi siang. Jadi mereka boleh ikut kita punya ru'yah. Ataupun kalau Saudi nampak anak bulan, kita tadi tak nampak. Kita ni awal daripada Saudi 5 jam, 6 jam. Maksudnya kalau Saudi sekarang musim sejuk, katakanlah masuk maghrib dalam pukul 5, pukul 6 kan. Jadi kita baru dalam pukul 10, dalam pukul 11. Maksudnya kita sempat lagi untuk dapat maklumat daripada Saudi untuk kita puasa bersama dengan Saudi. Jelasan tuan-tuan? Dan ini pun yang saya sampaikan. Kenapa umat Islam dalam masalah ini mereka tidak mahu bersatu, terutamanya melibatkan bab haji. Tambahan pula hadis Quraib yang ada dalam Sahih Muslim bukanlah satu hadis yang qat'i. Sekiranya kalau kita tinggalkan hadis Quraib daripada Ibn Abbas tu, kita telah meninggalkan satu perkara yang qat'i. Tidak tuan-tuan, kita tinggalkan satu perkara yang dhanni pun. Kita tinggalkan satu perkara yang dhanni, pergi kepada dhanni yang lain. Tetapi dhanni yang lain itu tuan-tuan, dia dapat tahqiq, orang kata masalah yang besar, kesatuan umat Islam. Nampak tak? Terutamanya apabila melibatkan urusan haji, wukuf di Arafah dan seumpamanya. Jelas tuan-tuan? Ini yang Dr. Fadl Abdullah Murad bagi tahu. Dan ini yang saya nampak pun zaman sekarang. Betul tak tuan-tuan? Yang paling teruk tuan-tuan, jauh sebagai contoh kita katalah Canada dengan US. Mereka lambat daripada kita sebanyak 12 jam ataupun 13 jam. Sekarang saya rasa 13 jam. Jadi kalau Malaysia nampak pada pukul 6 petang, diorang pukul 6 petang, diorang pukul berapa tuan-tuan? 6 pagi. Gitu lah. Diorang pukul 6 pagi. Jadi maksudnya, kalau kita nampak dulu, diorang pun boleh ikut kita punya puasa sebab diorang datang lambat. Berbanding dengan kita. Nampak tak tuan-tuan? Jepun dengan kita, beza 1 jam je. Korea dengan kita, beza 1 jam. Yang paling jauh, New Zealand dengan Malaysia, tuan-tuan, beza 5 jam. Jadi tuan-tuan, ke depan, beza 5 jam. Maksudnya kalau kita nampak pukul 6 petang, ataupun pukul 7 petang lah, 7:30 petang. Mereka campur pukul 5 petang, campur 5 jam, 6 jam. Mereka baru pukul 12 malam. Maksudnya untuk mereka pergi ke waktu subuh, untuk diiklankan, masih lagi ada pun waktu. Maka tidak perlulah sampai kepada apa tuan-tuan? Sampai ke tahap kita ada sampai 3 hari Ramadan yang berbeza. Kalau 2 tu tahan lagi, 3 ni tuan-tuan tak tahannya. Nampak tak? So, ini orang kata harapan kita bersama. Harapan kita bersama, tetapi nak buat macam mana? Kita tidak ada kuasa. Bila kita tidak ada kuasa tuan-tuan, maka di sinilah akan timbulnya isu apa tuan-tuan? Akan timbul isu yang tidak akan berkesudahan apabila melibatkan seseorang itu dia bermusafir dari satu tempat yang dah puasa pergi tempat yang tak puasa lagi, kemudian daripada tempat yang tak puasa lagi pergi tempat yang dah puasa, kemudian bila melibatkan hari raya nak buat macam mana. Tambahan pula apa yang berlaku tu kan, Dr. Ashraf Wajdi tu, dia punya
tulisan yang saya share di Facebook tu kan tuan-tuan, berkaitan dengan New Zealand masih belum puasa, beliau ambil ijtihad Australia lah apa, benda-benda yang mana pada kita, pada kami yang kita dah belajar ni bukan satu benda yang pelik pun, cuma ada ketidakjelasan dalam status beliau menyebabkan saya kena mengagak. Nampak tak? Saya kena mengagak. Jadi adakah beliau ni pegang dengan ittihadul matali', hanya satu lihat anak bulan sudah mencukupi negara umat Islam ataupun tidak? Kalau beliau pegang yang tu tuan-tuan, saya sebut beliau ni sebab beliau yang paling famous dalam masa sehari dua ni kan berkaitan dengan isu ni. Isunya tuan-tuan adalah berkaitan dengan tidak konsisten. Bila balik Malaysia, beliau tak boleh pegang pendapat tu. Nampak tak? Jadi beliau kena tentukan dalam hidup beliau ni, beliau nak pegang kita ada satu ru'yah ataupun kita ada ru'yah yang pelbagai. Kalau beliau pegang ada ru'yah yang pelbagai, beliau kena konsistenlah dengan pendapat tersebut. Nampak tak? Beliau kena konsisten dengan pendapat tersebut. Janganlah bila pergi New Zealand, nak ikut fatwa yang kata ittihadul matali', ada satu ru'yah, tetapi bila balik Malaysia, tak ikut pendapat tersebut. Jadi mungkin tuan-tuan akan tanya, apa beza saya dengan dia pula? Yang saya kata tadi, kalau ikutkan pilihan saya nak ikut pilihan majoriti ulama'. Tetapi bila saya duduk di Malaysia, saya tak ikut pun pendapat tu. Saya kata, tuan-tuan, dari sudut pilihan hati saya memang saya nak ikut pendapat majoriti ulama'. Selagi mana satu tempat nampak anak bulan, maka saya akan pegang anak bulan tersebut. Kali ikut pilihan saya sendiri. Namun begitu, saya ada satu kaedah dalam diri saya dan inilah kaedah yang saya bawa pergi mana-mana pun. Taat kepada ulil amri pada perkara-perkara macam ni adalah wajib syar'i. Sebab apa? Dalam riwayat-riwayat lain, daripada Nabi SAW, Nabi kata, Al-fitru yawma yuftirun nas. Hari raya ni ialah hari orang ramai berhari raya. Wal-adha yawma yudhahin nas. Dan hari berkorban ialah hari orang ramai berkorban. Terutamanya kita di negara yang mana ada autoriti. Betul tak? Macam di Malaysia, macam di Jordan, kita ada autoriti. Ustaz-ustaz kami yang salafi, yang hambali, ramai di Jordan. Tetapi bila Jordan kata tak nampak anak bulan, mereka sam'an wa ta'ah. Kami dengar dan kami taat. Tuan-tuan, kalau saya tuan-tuan, hatta kalau saya pergi ke New Zealand sekalipun, saya pergi ke sana, soalan macam ni memang kerap kali ditanya. Jadi saya bagi tahu tuan-tuan, kalau kita ada satu masjid rasmi yang kita dah pergi, di situlah tempat kita sembahyang Jumaat, di situlah tempat kita sembahyang berjemaah dan seumpamanya, ikutlah masjid rasmi. Nampak tak? Ikutlah masjid rasmi. Tetapi kalau dalam satu bandar yang ada sampai 2-3 musalla, yang ada 2-3 puak, yang ada 2-3 imam, sebagai contohnya, benda ni kerap berlaku di mana? Di negara Eropah yang besar seperti UK lah, kan? Dalam bandar yang sama, tuan-tuan akan jumpa orang puasa hari berlainan, raya hari berlainan. Itu cerita lain lah. Jadi kalau saya berada di tempat-tempat macam ni, tuan-tuan, saya akan ikut pendapat ittihadul matla' ataupun ittihadul matali'. Iaitu hanya ada satu ru'yah sahaja. Sebab tempat yang macam ni, tuan-tuan, memang kita dah tak ada satu kuasa yang boleh mencengkam kita. Betul tak? Tak ada satu kuasa yang boleh mencengkam kita. Sebab tu di UK, benda tak pelik tuan-tuan. Hari raya dengan hari start Ramadan memang berbeza walaupun dalam satu bandar yang sama. Sebab ada lebih daripada satu masjid. Betul tak? Ada lebih daripada satu masjid. Dan setiap masjid ada dia punya kecenderungan. Masjid Hanafi, ghalib-ghalib tuan-tuan, mereka akan puasa lambat daripada orang dan raya lambat daripada orang. Itu yang menyebabkan saya tertanya-tanya, apakah sebenarnya mu'tamad di sisi mazhab Hanafi berkaitan dengan masalah matla' ni, masalah tempat keluar anak bulan ni. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, jelas Jadi, kalau tuan-tuan berada di satu tempat yang macam Malaysia, Indonesia saya tak tahu sebab dia terlalu besar kan, macam Singapura. Jadi tuan-tuan ikutlah orang kata keputusan pemerintah. Sebab dalam kes-kes macam ni dia panggil apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu akan mengangkat khilaf. Nampak tak? Walaupun isu ni sebenarnya adalah isu yang mana bersifat ijtihadiyah. Jadi setiap seorang itu dia boleh
orang kata nak ikut pendapat yang dia yakin, yang dia percaya. Tetapi benda itu tak ada faedah pun tuan-tuan kalau sampai dia membawa kepada perpecahan dan seumpamanya. Jadi dalam Malaysia, di Jordan dan seumpamanya, ini sudah termasuk orang kata di bawah isu-isu yang dah termasuk di bawah kaedah apa tuan-tuan? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Nampak tak? Sebab benda ni melibatkan satu syiar. Benda ni melibatkan satu syiar. Jadi orang yang mana dia nak puasa, mungkin okey lagi dia puasa awal sehari daripada orang. Tetapi kalau dalam bab raya, takkan dia nak raya rumah dia je. Kan? Dia dengan keluarga dia je dia nak raya. Kan? Jadi tak nampak syok lah hari raya tu. Nampak tak? Tak nampak syok lah hari raya tu. Jadi tak sampai maksud. Al-fitru yawma yuftirun nas. Hari raya ialah hari yang orang ramai berhari raya. Wal adha yawma yudhahin nas. Hari raya korban adalah hari orang ramai berkorban. Jadi tuan-tuan, apapun kita orang Malaysia ni, walaupun kita nak pilih apa-apa pun, itulah tuan-tuan, pelak pun kita tak boleh nak satukan. Pergi satu negara mesti jadi kepala pelak, lubang pelak yang berlainan. Betul tak? Apatah lagi nak satukan manusia, orang Islam yang berbilion ni dengan segala jenis mazhab dan juga karenah ni, tuan-tuan, subhanallah. Tadi saya, lepas tarawih tadi saya duduk dalam bilik imam, kita orang bersembang. Dia orang mungkin nak tempah dewan. Dan dia orang bajet mungkin hari Jumaat, hari raya. Saya kata, oh 20 hari bulan ke? Dia kata sebab Syaban dah 30. So most likely hari raya ataupun Ramadan tahun ni dia akan jadi dalam 29 hari lah. Macam tu. Jadi saya kata, okey je lah, ikut je lah Saudi. Dah negara macam ni. Tetapi imam tu dia kata apa? Tak boleh lah, ini bukan di tangan kami. Kita ada hilal komiti di Jepun ni. Tengok tak tuan-tuan, dia cuba untuk macam-macam mana pun untuk satukan umat Islam yang mana datang daripada orang kata pelbagai latar belakang, pelbagai mazhab. Sebab orang kata kesatuan ni satu perkara yang sangat mahal. Kesatuan ni satu perkara yang sangat mahal. Jadi tuan-tuan, segala isu perbezaan hari puasa, hari raya, kalau bermusafir dan seumpamanya, ini tuan-tuan timbul disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ikhtilaful matali'. Pendapat yang pegang setiap tempat ada ru'yah dia. Lihat anak bulan dia tersendiri. Dan tuan-tuan, saya tidak berniat untuk bahas isu-isu itu sekarang. InsyaAllah saya akan i'lan hari pertemuan kita yang lain untuk kita bahas kalaulah seseorang itu dia berada di tempat yang dah puasa, kemudian pergi satu tempat yang tak puasa lagi, ataupun dah raya, kemudian pergi tempat tak raya lagi, and what so on, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebab sekarang pun dah pukul 1 pagi tuan-tuan, tuan-tuan pukul 12 esok nak kerja. Jadi saya nak tengok beberapa soalan, tapi saya rasa at least kita punya base ataupun kita kata ground information untuk isu ni, saya rasa agak jelas lah sekarang kenapa kita boleh sampai kepada perbezaan yang macam ni. Jelas Tamam. Pakai merpati. Bagaimana pandangan yang betul ya bila mana terjadi misal si A puasa awal di Indonesia telah sehari telat. Telat ni bahasa apa? Sehari dari Saudi. Kemudian si A berpindah. Ni kita akan bahas nanti tuan-tuan. Kita dah tak ada masa, kita akan bahas nanti. Jadi dalam keadaan Ashraf Wajdi, apa pendekatan yang sepatutnya beliau ambil? Jadi tuan-tuan, pendekatan yang sepatutnya beliau ambil, dia ada beberapa pilihan. Yang pertama sekali ialah, apa mazhab dia sebenar dalam bab ni? Nampak tak? Apa mazhab dia sebenar dalam bab ni? Dia ni orang yang pegang ittihadul matali' ataupun dia pegang ikhtilaful matali'. Nampak tak? Apa mazhab dia sebenar? Ittihadul matali' ataupun ikhtilaful matali'. Hanya dia sahaja yang tahu berkaitan dengan benda ni. Jadi kalau betul dia satu orang Syafi'i, maka dia akan berpegang dengan ikhtilaful matali'. Bila ikhtilaful matali', selagi mana tidak ada anak bulan kelihatan dengan syarat-syaratnya di New Zealand, di tempat yang dia berada. Sebab saya tak tahulah, beliau masa tu saya adalah nampak gambar beliau pergi ke Christchurch. Mungkin hari bertolak tu beliau daripada Auckland ke mana, saya tak tahu. Sebab kalau tuan-tuan tengok, New Zealand tu sendiri besar kan, gedabak, ada pulau utara, ada pulau selatan, betul tak? Jadi yang zahirnya
New Zealand tu sendiri dia sepatutnya ada matalik yang berbeza. Nampak tak? Dia dah jadi macam satu negara yang besar lah. Nampak tak? Wallahu a'lam. Jadi sepatutnya dia kena tahulah kalau mazhab dia ialah mazhab ikhtilaful matali', iaitu setiap tempat ada ru'yah tersendiri. Jadi cara untuk tempat itu masuk bulan Ramadan sama ada orang paling kurang satu orang yang cukup syarat nampak, ataupun kalau tak nampak dia kena cukupkan 30 hari. Dan yang ghalib-ghalibnya pada waktu tersebut di New Zealand tak ada orang nampak anak bulan pun. Nampak tak? Tak ada orang nampak anak bulan. Sebab tu mereka cukupkan 30 hari. Jadi bila cukupkan 30 hari, itu ialah satu hari daripada bulan Syaban. Mana boleh untuk satu orang berpuasa Ramadan ketika mana berada dalam bulan Syaban? Lagilah kalau langit tidak mendung. Kalau langit mendung ada isu lain dalam mazhab Ahmad. Langit terang, tidak ada orang nampak anak bulan. Dia ialah 30 Syaban. Mana boleh puasa Ramadan? Walaupun you akan melalui Australia yang dah iklan puasa sebelum ni. Sebab ibrah dia yang diambil kira ialah macam mana tuan-tuan, ketika mana kita bangun pagi, waktu subuh hari tersebut, kita berada di tempat itu di Syaban atau Ramadan. Itu je. Jelas kan tuan-tuan? Nampak tak? Kemudian aduh, saya punya tekak dah ni, perik. Ataupun ada kemungkinan kedua. Beliau ialah satu orang yang mana berpegang dengan ittihadul matlaq ataupun ittihadul matali', iaitu ada satu ru'yah sahaja yang terpakai untuk keseluruhan negara umat Islam. Tak kira lah tempat mana yang nampak. Dan itu pilihan beliau. Cumanya beliau tak pakai pilihan tersebut di Malaysia kerana taat ulil amri. Nampak tak? Jadi pada waktu tersebut, puasa beliau dikira sebagai sah lah. Sebab pada hari itu memang ialah satu Ramadan. Dia bukan 30 Syaban. Sebab Saudi dah iklan nampak. Nampak tak? Saudi dah iklan nampak. Dan saya tak rasa dia boleh pakai yang Australia punya. Sebab apa? Australia dia bukan dengan ru'yah. Australia adalah melalui hisab. Kecuali kalau beliau menyatakan pilihan beliau dalam bab ini, beliau menerima hisab. Jadi, kes beliau, hanya beliau sahaja yang boleh tentukan. Yang beliau sebut ijtihad beliau. Apakah usul beliau dalam masalah ni? Apakah pilihan beliau dalam masalah ni? Jelasan tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, kalau tanya saya lah, kalau saya nak puasa di New Zealand pada hari tersebut, itulah satu Ramadan saya kerana saya berpegang kepada pendapat Ittihadul Matali'. Saudi nampak. Nampak tak? Whatever lah orang cakap. Ahli falak cakap, bulan tak boleh wujud waktu tersebut. Tak nampak, mustahil. Kita nak pegang juga Saudi. Tak apalah. Tetapi kalau tanya saya tuan-tuan, walaupun kita Ittihadul Matali', tetapi ada keraguan yang sangat jelas jika keraguan tersebut ditimbulkan oleh pakar-pakar falak yang thiqat, udul daripada orang kata apa, daripada kalangan umat Islam dengan bilangan yang ramai, maka baru kita boleh tolak orang kata kenyataan Saudi tersebut. Itu pun kita tolak berdasarkan apa yang disebut dalam kitab mazhab kita, tuan-tuan. Nampak tak? Kita tolak berdasarkan apa yang disebut dalam kitab mazhab kita. Tapi mungkin ada mazhab yang lain, dia tidak akan terima langsung berkaitan dengan ilmu hisab dan juga falak, sama ada dalam kes pensabitan ataupun kes penafian. Nampak tak? Jadi isu-isu macam ni tuan-tuan, dia bukan semudah yang kita anggap, oh ini ijtihad saya, ini ijtihad aku. Tanpa kita tahrir, tanpa kita settlekan permasalahan-permasalahan yang mana berkait dengan isu ini. Jelas Jadi kalau dia ni orang yang mana pegang Ittihadul Matali' dan dia yakin dengan apa yang Saudi iklankan, maka pada waktu tersebut dia puasalah pada hari tersebut. Kalau dia memilih untuk puasa. Nampak tak? Sebab itu ialah satu hari Ramadan di sisi dia. Dan dia berada dalam keadaan musafir. Dia ada pilihan untuk berpuasa ataupun tidak berpuasa. Dan dia memilih untuk berpuasa. Tak ada masalah. Sebab ada orang duk komen di post saya kan. Buat apa susah-susah?
Kan? Ruksah Allah bagi, betul lah. Ruksah Allah bagi itu, kalau betul hari itu ialah hari puasa. Tuan-tuan faham kan? You nak cerita pasal ruksah, sebab tu saya tak komen tuan-tuan, sebab dah beratus komen, jadi saya tak sempat nak ikut dah. Jadi orang kata, apa susah-susah, itu kan musim puasa, you ambil lah ruksah. Bye, we are not talking about ruksah lagi ni. Kita sedang bahaskan New Zealand pada hari tersebut, Syaban ataupun 1 Ramadan. You nak cerita ruksah, you kena pastikan dulu bahawasanya di New Zealand pada waktu tersebut adalah 1 Ramadan dan bukannya 30 Syaban. Nampak tak? Dan kita sekarang sedang bergaduh isu itu. You nak suruh orang ambil ruksah. Ramadan ke tak pun orang tak tahu lagi. Ini masalah juga. Lainlah kalau itu dah hari yang semua orang sepakat Ramadan. Nampak tak? Itu cerita lain. Jelas Jadi wallahu alam. Tuan punya badan, saya tak tahulah, takut dia ada bagi jawapan ke apa. Tetapi adalah orang duk share-share tu. Jadi yang zahirnya nampak macam dia kira pendapat yang ikut, dia panggil apa, Ittihadul Matali'. Satu dan satu lagi dia pegang pendapat boleh hisap. Boleh hisap. Hisap ni boleh dijadikan sebagai penanda masuknya bulan walaupun tidak dilihat dengan mata. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, kalaulah saya ni berada di tempat Dr. Ashraf Wajdi pada hari tersebut. Nampak tak? Saya biasanya, ini saya frankly speaking, walaupun saya ada pilihan saya berkaitan dengan Ittihadul Matali', tetapi jawapan yang saya bagi kepada komuniti-komuniti Islam di sana, bila saya pergi tempoh hari kan, ini antara soalan yang selalu orang tanya. Saya sentiasa suruh ikut masjid utama. Kalau kita di Christchurch tu ialah Masjid An-Nur. Kalau Masjid An-Nur iklan hari ni masih lagi 30 Syaban, maka saya tidak akan puasa. Nampak tak? Saya tidak akan puasa. Saya tidak akan puasa. Gitu je lah. Dan Ramadan saya masih belum lagi bermula. Sebab apa? Itu pada saya adalah 30 Syaban. Sebab tempat tu ada autoriti. Kita diajar untuk mengikuti autoriti. Tapi saya tak kata pilihan saya ni menjadi kewajipan ke atas orang lain. Kalau ada orang lain dia kata memanglah Masjid An-Nur ni dia ada autoriti apa semua, tetapi autoriti setara tu je lah. Dia bukan autoriti macam pemerintah yang ada kuasa betul. Kalau kita nak cerita berkaitan dengan board ulama, ada ulama yang betul-betul orang kata thiqah, terpelajar dan seumpamanya, dia orang boleh argue macam-macam. Itu cerita lain lah. Tetapi kalau tanya saya, in general, saya biasanya akan bersama dengan autoriti setempat. Tempat yang saya pergi, sembahyang Jumaat dan seumpamanya, itulah saya akan ikut. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita tuan-tuan daripada perpecahan yang macam ni, sebab kita at least kita ada satu kerajaan. Saya selalu sebut tuan-tuan, teruk macam mana kerajaan kita pun, tak kira lah siapa yang memerintah, sekurang-kurangnya kita ada satu kerajaan Islam. Nampak tak? Sekurang-kurangnya kita ada satu kerajaan Islam yang mana dia boleh jaga lagi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan isu macam ni. Ni orang Christchurch baru masuk, saudara Rahimi Ahmad. Dia dah terlepas banyak dah kita duk cerita pasal Christchurch, pasal Masjid An-Nur, pasal Dr. Ashraf. Jadi dia kena dengar rakaman je lah. Wallahu a'lam bissawab. So tuan-tuan, kalau tidak ada apa-apa soalan, saya akan iklan balik berkaitan dengan isu yang selalu orang tanya ni lah, berpindah tempat ni. Berpindah tempat melibatkan puasa dan juga melibatkan hari raya. Boleh kita akan iklan pada hari yang sepatutnya, dan saya rasa kita akan buat pada waktu malam lah tuan-tuan. Sebab saya kalau pagi-pagi ni, sini subuh awal satu, takut bila kita balik lepas subuh tu, kita makan ubat lah apa sebelum tu, jadi dah tak terbangun. Jadi kalau malam macam ni, lepas tarawih saya pun tak tidur lagi. Tuan-tuan pun baru balik tarawih, mungkin tak tidur lagi, dah terbiasa. Okey lah. Maksudnya kalau tak sempat pun tuan-tuan boleh dengar rakaman. Tetapi at least saya ada satu masa yang saya boleh insya-Allah perform lah, orang kata. Perform. Nampak tak? Jadi semoga Allah SWT terima kita insya-Allah. Ni orang Christchurch kata 10 minit sebelum subuh. Kalau nak tahu, mesej dia, apa yang dia buat berkaitan dengan 30 Syaban tak 30 Syaban. Dia lagi power.
Dia puasa 1 hari sebelum orang, ikut Muhammadiyah. Ala kullin. Ini benda-benda yang mana pada penghujungnya dia bersifat ijtihadi ikhtilafi. Nampak tak? Benda persisihan pendapat. Wallahu a'lam bissawab. So naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.